Perbezaan Syria, Syiah di Syria dan di Iran ada bezanya. Kalau di Syria tu dia banyak pula pecahan Syiahnya. Alawi, Duruz itu pun termasuk juga. Tapi ini seperti kata-kata ulama tadi, al-kufru millah wahidah. Kufur ini satu saja, walaupun nama dia banyak ini ulama, tapi hakikatnya satu. Jadi bila Syiah ni walaupun tidak sama, tapi bila nak menghadapi orang Islam dia jadi bersatu, dia jadi sama. Jadi hakikatnya mereka boleh berpakat. Jadi kita umat Islam sepatutnya begitu. Jadi terbukti sekarang ni Syiah mana-mana pun memang teruk lah, memang tak boleh pakai, memang tak ada peri kemanusiaan. Itu sudah terbukti. Apa yang ada dalam kitab-kitab dia selama ni, dia kata benda ni akan berlaku apabila Imam Mahdi datang. Belum Imam Mahdi datang lagi dia sudah buat. Apabila Imam Mahdi dia datang, memang dia akan buat begitu. Memang dalam kitab dia. Tapi kenyataan yang kita tengok sekarang ni, belum datang pun dia sudah buat macam tu. Kalau datang tak tahu macam mana. Sudah sebut dalam kitab-kitab dia akan robohkan kaum, dia akan bunuh penjaga tanah haram. Dia akan buat. Dalam kitab dia sudah sebut. Dia akan bongkarkan kubur sahabat-sahabat. Itu dia nak sangat Syria tu. Sebab Muawiyah, ramai lagi sahabat-sahabat yang dikebumikan di sana. Kalau di Madinah, dia akan bongkarkan kubur Aisyah. Dia akan bongkarkan kubur Abu Bakar. Dan istihad di hadapan orang ramai, inilah penjahat, inilah penipu, perosak agama. Itu dalam kitab. Tapi Khumaini pernah kata, kalau nak tunggu Imam Mahdi tu kan, dalam hukuman Islamiah dia, tak tahu, mungkin 1000 tahun lagi pun tidak datang, 2000 tahun pun tak datang. Jadi dia kemukakan satu teori baru, namanya teori walayat faqih. Walayat faqih ni, faqih tu boleh mengambil alih apa yang akan dilakukan oleh Imam Mahdi tu. Faqih tu sendiri jadi ulama-ulama dia lah, ayatullah lah, boleh buat. Jadi apa yang dilakukan sekarang ni, mungkin dia kira dia boleh buat. Kalau nak kira jalan Syiah yang sebenarnya, tak boleh tegakkan negara sebelum datang Imam Mahdi, tak boleh. Tapi yang jelas dia telah buat, dan dia sungguh-sungguh nak kan, di mana-mana pun. Jadi artinya teori Khumaini itu sudah tersebar dengan meluas, iaitu faqih, yakni ayatullah dia tu boleh mengambil alih, boleh melakukan apa yang dikatakan akan dilakukan oleh Imam Mahdi bila dia muncul nanti. Sebab kalau nak tunggu dia tak tahu bila.